Okey, video kali ni kita nak tengok mi kari pula ya. Apa yang ada dalam sebuah kotak mi kari. Okey, buka penutupnya. Dan semestinya kita dapatkan produk mi kari ini dari premis Layan Diri Teratak Opah. Penutup ni nanti boleh buat alas untuk ni ya. Okey, semestinya ada halal, mesti dan GMP. Okey, dalam kotak ni ada sambal bilis kacang. Kita ada mi, itu spaghetti. Dan kita ada kuah mi kari dan lauk-lauk dalamnya. Dalam ni ada ayam, kentang dan fish cake. Okey. Sekarang kita nak buka dulu yang kering dulu. Kita buka mi dulu. Okey, untuk pembukaan mudah, tengok ada tempat buka di situ. Okey, tarik saja dengan mudah. Tarik sahaja dan masukkan dalam kotak. Okey. Okey, oleh kerana kita buat proses retort, jadi mi ni dia jadi kenyal dan melekat. Jadi kita kena lerai-leraikan sedikit. Bukan dikeras, dia cuma terhimpit oleh pressure daripada proses retort tu. Tapi dia bukan keras. Nanti kita asing-asingkan sikit. Okey. Okey, lihat macam tu, dia dah lerai dah. Tapi masih lagi dalam keadaan yang lembut. Okey, kemudian kita ambil kuah dan lauk tadi. Okay, sama juga, dia ada tempat pembuka di situ. Untuk dibuka dengan mudah. Untuk makanan berkuah, jangan buka terus penuh semua ya. Buka separuh je dulu. Takut nanti tertumpah. Okey, buka separuh, tarik pelan-pelan. Okey, buka separuh je dulu. Okey, dan tuangkan kuah dahulu ke dalam kotak. Ini cara dia tak nak bagi tumpah. Okey, masukkan kuah semua, apa yang boleh keluarkan dulu. Okey, dengan cara ini kita akan bersih, tangan bersih, tempat pun bersih, tak ada tumpah-tumpah. Okey, kalau buat keluarkan. Okey, jadi kita tarik sikit lagi untuk keluarkan yang balance-nya. Okey, jadi semua sudah terkeluar. Okey. Okey, habis sampai ke titisan yang terakhir. Okey. Dan kita letak di atas penutup tadi supaya tidak terkotor meja. Okey, begitu juga dengan sambal ikan bilis ni juga ada tempat pembuka untuk menjadi lebih mudah, tak perlu gigit-gigit ya. Okey, di sini pembukanya, cuma tarik dengan lembut sahaja dan boleh dimasukkan terus ke dalam kotak. Okey, di sinilah keistimewaannya dan kesempurnaannya menu mi kari dari Teratak Opah. Okey, di sini kita lihat. Okey, kita ada mi, spaghetti yang kenyal, dan kita ada ayam, ada fish cake, dan kita ada kentang. Dan sini kita ada ikan bilis dan juga kacang. Jadi ini semua makanan lengkap. Okey. Jadi lepas itu kita ratakan untuk menambahkan lagi keserasiannya. Sedapnya tengok lihat. Okey, kita gaul-gaulkan untuk mesrakan semua bahan-bahan tadi. Semua ikan bilis, kacang, ayam, fish cake, kentang. Kita gaul-gaulkan sekali untuk mesrakan semua bahagian mi kari ini. Sangat perfect. Inilah mi kari yang kita idam-idamkan. Dan sekarang mulalah kita jalankan operasi makan. Bismillah.